Korban ni ada dua. Satu korban wajib, satu korban sunat. Korban wajib ni contoh saya bagi contoh. Kita bernazar, kita kata kalau aku dapat, contohlah ni jawatan, aku akan korban seekor lembu. Tu kita wajib buat. Dan bila kita buat korban wajib ni, contohlah dia kata seekor lembu kan, kalau ikut korban kita kena buat 3 bahagian. 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk yang kita nak bagi siapa-siapa lah, kita bagi jiran-jiran ke apa kan. Korban wajib ni kita panggil nazar ni, korban nazar ni. Kalau kita buat korban nazar, kita niat korban nazar, kita tak boleh bagi tau dekat, tak boleh bagi kat jiran-jiran, kita sendiri pun tak boleh ambil. Kita kena bagi 100% tu kepada fakir miskin ataupun sehingga saya pelajar-pelajar, maksudnya pelajar fisabilillah. Semuanya kita kena bagi korban nazar. Tu kena beza lah tu. Jangan kita main sesuka hati niat, lepas tu kita makan. Sebab bila kita makan, kita kena ganti balik. Contohlah, kita niat nazar, kita tak tahu, kemudian kita pun ambil lah, sedap pula ekor ni, saya ambil ekor semua ni bagian saya ni. Kita pun makan ekor korban nazar kita tadi tu. Apa yang kita kena buat? Kita kena ganti balik bagian ekor yang kita ambil tadi tu. Sebab kita punya niat kita korban nazar. Itu korban wajib. Kalau tak buat, berdosa. Korban sunat pula ialah macam contohlah surau buka korban, masuk satu bahagian. Memang kita tak ada niat apa-apa, memang kita nak berkorban kerana Allah Ta'ala saja. Itu saja. Itu korban sunat. Bila korban sunat, barulah ada pembahagian 3 bahagian tadi tu. 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk kita nak bagi kat siapa-siapa lah, jiran ke, bagi adik ke, bagi siapa-siapa, tak kisah pun, kita hadiahkan pada orang kaya pun boleh. Itu korban sunat dengan korban wajib. Baik, waktu raya korban ni kita boleh sembelih korban raya pertama, kedua dengan ketiga saja. Selepas daripada hari raya tu, kita dah tak boleh korban, tak boleh nak berkorban. Kalau kita sembelih 2 waktu, dia tidak dikira sebagai korban. Dia kira sebagai apa? Sebagai hori-hori lah, makan kenduri sebagai sedekah lah. Dia tak jadi dari